بسم الله الرحمن الرحيم الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, alhamdulillah, kita masih lagi di dalam proses menjalani ibadat puasa. Mudah-mudahan tuan-tuan, puasa yang kita laksanakan ini ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, amal itu rohnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana-mana amalan yang dilakukan tanpa adanya ikhlas, maka ini akan menyebabkan amalan tersebut ianya tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala Dia sebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah diperintahkan kepada mereka, kita, mana no? Kita yang disuruh beramal ini adalah daripada kalangan manusia dan juga daripada kalangan jin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata, dan tidaklah diperintahkan kepada mereka itu melainkan hanya untuk menjadi hamba kepada Allah
mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka itu ikhlas dan membersihkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, daripada ayat ni jelas kepada kita, apabila satu orang dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah amalan yang dia lakukan itu, yang dia persembahkan itu, ianya adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW dia sebut, walaupun hadis ni Nabi SAW dia nak terang berkenaan dengan hijrah, namun Nabi SAW mention, dia arahkan hadis ni bagi orang-orang yang dia berhijrah. Ada yang berhijrah kerana Allah dan ada yang berhijrah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dia kata, innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan, kata Nabi SAW, ianya adalah berdasarkan kepada niat, kata Nabi SAW. Dan tuan, jadi kita jaga-jaga benar ni. Bila mana kita beramai, bila mana kita melakukan sesuatu amalan, maka amalan tersebut tidak kepada yang lain, melainkan hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW dia jelaskan lagi, siapa-siapa dia yang hijrahnya, dan walaupun hadis ni Nabi SAW cerita tentang hijrah, namun dia berkait rapat dengan niat seseorang. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang niatnya adalah kerana untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunia itu. Dan tuan, dia tak diberikan pahala, tetapi dia diberikan dunia yang dia nak, kata Nabi SAW. Ataupun kata Nabi SAW, ada orang yang pi hijrah adalah kerana dia nak menikah dengan orang perempuan. Dan tuan, maka Nabi kata yang dia dapat adalah orang perempuan itu. Dan tuan, sekali lagi, dia tidak mendapatkan habuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, apa yang dia niat, yang tu dia dapat. Kemudian Nabi SAW kata, siapa-siapa dia yang hijrah adalah kerana Allah dan Rasulnya. Dan tuan, maknanya apa? Dia melakukan sesuatu amalan adalah kerana Allah dan juga Rasulnya, ikhlas kerana Allah. Maka Nabi kata, dia akan mendapatkan Allah dan juga Rasulnya. Dan tuan, maknanya apa? Amalan dia akan dilihat dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana tu aspek keikhlasan ini kita perlu berikan perhatian juga. Selain daripada kita memberikan perhatian kepada aspek sah dan juga batal di dalam sesuatu amalan, dan nak diambil kira juga bagaimana kita persembahkan sesuatu amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal yang kita lakukan ini nanti besok dia akan menjadi pertanggungjawaban kita. Dan sebab itu dalam satu hadis kata Nabi SAW, sesungguhnya apa-apa yang dilakukan oleh seseorang maka akan dipertanggungjawabkan amalnya nanti pada hari akhirat, kata Nabi SAW. Dan tuan, nanti esok bila ada satu orang dia beramal tanpa adanya ikhlas,
Tuan-tuan, bila tak ikhlas ni dia buat benda lain. Dia kerana benda lain. Kerana tu kata Al-Imam Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan ikhlas itu adalah dia tidak memandang kepada kanan dan juga kirinya. Tuan-tuan, maka kita fahamlah. Tuan-tuan, bila dia beramai, dia tak pandang kanan dan juga kiri. Maknanya nawaitu, orang Melayu panggil nawaitu dia. Tuan-tuan, dia tak ada nawaitu yang lain melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu ikhlas sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala. Tuan-tuan, tadi kita sebut orang ni apa yang dia buat, apa yang dia amai, nanti dia akan bertanggungjawab sendiri dengan apa yang dia lakukan pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, betapa rugi orang-orang yang dia melakukan amal tidak kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Nabi SAW dia beritahu, nanti pada hari akhirat, kata Nabi, bila mana satu orang nak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua nanti akan dihisap lah. Tuan-tuan, nanti kita semua akan diperiksa oleh Allah Ta'ala. Ya, kita sembahyang. Tuan-tuan, ya, kita sedekah. Ya, kita tilawatul Quran. Ya, kita zikir. Ya, kita bangun waktu malam. Namun semua amalan-amalan itu dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hisap ni apa dia? Allah Ta'ala periksa setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang. Tuan-tuan, maka kata Nabi SAW, ada orang yang amalan dia tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa amalan dia tak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana kata Nabi SAW, dia melakukan amalan itu bukan kerana Allah, tetapi kerana benda-benda yang lain. Tuan-tuan, lalu Allah Subhanahu wa taala ni diceritakan oleh Nabi SAW. Lalu bila mana amalan dia nak dihisap oleh Allah Ta'ala kata apa? Kamu pi minta kepada apa yang menjadi tujuan daripada amalan kamu di atas dunia dulu. Tuan-tuan, pada masa tu kalaulah amalan kita lakukan kerana orang, misalnya, tuan-tuan, apa yang orang boleh bagi nanti pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, nanti pada hari akhirat semua lari. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, bila mana kamu menyayangi seseorang, berpada-pada, kata Sayyidina Ali. Pada-pada. Tuan-tuan, masa apa dia kena berpada-pada? Kerana kata Sayyidina Ali, mungkin orang yang dia kasih, orang yang dia cinta pada hari ini, satu masa esok akan menjadi musuh kepada dia. Kita tak tahu. Kan? Kita duduk serumah apa ni laki bini pun. Kan? Dia 6 bulan pertama dia apa ni sayang. 6 bulan pertama, tuan-tuan. Kalau bini dia tengah jalan terlanggak batu, dia bodorkan batu tu. Kan? Dia bodorkan batu, apalah batu orang tak nampak lah. Apa ni bini aku permaisuri aku nak lalu ni. Tak? Tuan-tuan, tapi lepas 6 bulan, lepas setahun, buta mata, tak nampak. Dia lagu tu. Tuan-tuan, sebab itu subhanallah, ulama fiqh dia beritahu antara hikmah pasal apa orang perempuan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu berhaid. Tuan-tuan, depa berhaid. Haid ni yang paling cepat 1 hari 1 malam. Tuan-tuan, tapi sikitlah perempuan yang haid dia 1 hari 1 malam.
kebiasaan 7 hari 7 malam, yang paling banyak 15 hari 15 malam. Tuan-tuan, pasal apa orang perempuan tu dia dijadikan berhaid seumpama tu? Di antara dia punya hikmah adalah untuk menjaga hubungan antara suami dan juga isteri. Dan bila contoh kita ambil 7 hari 7 malam, isteri dia lampu merah. Tuan-tuan dia minta maaf, tuan-tuan dia meleleh ayak liuk situ lah. Kan? Dia meleleh ayak liuk situ lah 7 hari 7 malam. Tapi bila isteri dia boleh pakai telekung, ni hari ni kita tak payah sembahyang jemaah kat Masjid Syarifah Fatimah, kita sembahyang jemaah kat rumah. Tuan-tuan, 7 hari 7 malam punya biasa. Tuan-tuan, tu di antara hikmah. Tuan-tuan, tapi nak ceritanya apa? Hubungan manusia, bak kata Pi Romli, sedangkan lidah lagi tergigit. Maka kata Sidina Ali, bila kamu sayang pada satu orang berpada-pada, mana tahu satu hari esok dia akan menjadi musuh kepada kamu. Bila kamu membenci seseorang, kata Sayyidina Ali, juga berpada-pada. Pasal apa? Kerana mungkin satu hari dia akan menjadi kawan baik kamu, dia akan menjadi kekasih kepada kamu, kata Sayyidina Ali. Tuan-tuan, saya nak abang, nanti pada hari akhirat besok Allah Ta'ala kata, orang yang melakukan amal tetapi tidak didasari dengan ikhlas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Kamu pi minta balasan daripada orang, daripada apa yang menjadi tujuan daripada amalan kamu di atas dunia dulu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, nanti pada hari akhirat besok, seseorang dia akan lari daripada seseorang yang lain. Ayah akan lari daripada anak-anak dia. Dan tuan, anak-anak dia akan lari daripada mak dan juga ayah dia. Pada hari akhirat, kawan karib dia akan lari daripada kawan dia. Dan tuan, jadi apa yang boleh diberikan oleh makhluk kepada kita pada hari manusia nanti, dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan maka kerana itu amalan ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia ada rohnya. Dia ada yang menjadikan amal itu hidup dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Iaitulah ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, amalan yang ikhlas, ganjaran dia begitu besar pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun yang dia lakukan itu hanya sedikit. Dan tuan, kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala dalam karya dia yang terkenal Al-Hikam Al-Ata'iyah. Dan kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, dia kata, wahai saudara-saudaraku sekalian, dia kata, beramallah kalian dengan ikhlas kepada Allah. Dan kita usaha, kita usaha. Terutama ni nak tembak diri saya sendiri. Nak tembak diri sendiri ni, kan? Duk ceramah depan orang, kan, orang duk dengar ramai, kadang-kadang duk dengar suara di radio, popular kan, tahu. Lebih lagi apa ni jadi imam tarawih, lagi lah, tahu. Ialah niat masing-masing, niat masing-masing. Tapi bila manusia ni dia ada sedikit kelebihan, dan dia ada lebih daripada orang, dia akan menjadi punca. Dan kita taklah kata orang yang ada kelebihan itu confirm dia akan riak, dia jadi tak ikhlas, dia buat kerana orang, tak juga. Dan tapi kita nak cerita punca. Satu orang ni dia boleh jadi sombong, dia boleh beramal kerana benda-benda lain. Bila mana dia diberikan kelebihan sikit,
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Kan? Jadi imam tarawih lagi ya. Kan? Dia nak bagi orang teriak di belakang kadang-kadang. Kan? Dia nak bagi orang apa ni dengar apa ni jadi sedap ke, jadi lagu mana ke. Dan tuan kita dah kena mula dah. Bila kita buat amal itu natawajjahu ilallah, kita menghadapkan hati kita, kehendak kita, tujuan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan Al-Imam Ibn Athaillah dia kata, wahai saudara-saudaraku sekalian, dia kata, beramallah kalian dengan penuh ikhlas kepada Allah. Kerana dia kata, orang yang beramal dengan ikhlas walaupun amalnya sikit. Dan walaupun amalnya sikit, walaupun amalnya taksir. Dan taksir ni apa? Dah biasa kita dengar kan? Imam-imam kita baca kan, Allahumma atmim lana taksirana. Kan? Biasa kan? Untuk imam baca kan? Ya Allah, sempurnakan mana-mana yang kurang daripada kami ya Allah. Dan tuan, kalau sebut kurang ni, ya Allah, kita semua ada kekurangan. Tidak. Sebab itu sebahagian daripada ulama dia kalau melakukan ibadat yang sunat pun dia akan lakukan, dia tidak akan tinggal hak yang sunat. Kadang-kadang ada orang dia tanya, Allah, benda tu sunat je, tapi pasal apa yang dia titik beratkan sangat? Dan tuan, kerana amalan kita ni banyak kurang, maka nak tampung kewajipan itu, kewajipan yang kurang itu adalah daripada amalan-amalan yang disunatkan pada syarak. Dan tuan, kita dalam amal tu apa ni taksir banyak kurang, tiba-tiba hak sunat pula tak ada. Nak buat aku mana? Tentang banyak kurang kita ni, kan? Banyak kurang dalam apa ni, contoh dalam kita berwuduk. Kadang-kadang kita boleh sembang pula dengan member sebelah. Kan? Sambil-sambil kan? Entah kena muka seluruhnya, entah tidak. Dan tuan, kemudian berapa banyak sunat yang kita duk tinggal. Kemudian kesempurnaan kita dalam wuduk, dalam sembahyang Allah. Dan tuan, sebab itu kita minta dengan Allah, Allahumma atmim lana taksirana. Ya Allah, sempurnakanlah mana-mana hak yang kurang daripada kami. Ni solat sunat tarawih. Tapi tahniahlah kan. Masjid Syarifah Fatimah apa ni, dia baca apa ni ikut juzuk tu, bagus. Tak apa. Maknanya dia dah tahu dah kan. Habis mesti dekat-dekat gua sebelah kan. Maknanya dia dah tahu dah cara tu, dah ada dah kan. Dan tapi jenis orang yang jenis apa ni nak cepat-cepat. Kan? Jenis yang apalah lambat-lambat sangat ni. Apa ni, Allah, lambat jenis ni dia. Nak buat lagu mana ni? Jenis-jenis yang macam ni. Dan tuan, banyak kita punya taksir, kita punya kekurangan. Maka kata Imam Ibn Athaillah, mana-mana orang yang dia melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar ikhlas, walaupun sikit, walaupun taksir, walaupun banyak dia punya kekurangan dia, tapi kerana ikhlas, dan maka dia akan dikira pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan yang dia lakukan itu semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, amalan inilah yang akan ditengok, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tu Nabi SAW dia sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah, dia tak tengok kepada rupa paras kamu. Dan tuan, ada orang dia, Imam Ghazali kata aku pelik dia dah. Orang ni dia suka sangat make up luaran. Dia make up luaran. Jubah dia nak lagu mana, kemudian ridak dia nak cara lagu mana ke.
tak apalah. Tuan-tuan kan, kita nak pakai juga sunnah bagus. Tuan-tuan, tapi Imam Ghazali kata, aku pelik. Orang ni dia suka make up luaran dia. Dia tak mau make up yang di dalam, iaitulah hati dia. Padahal kata Imam Ghazali, tempat pandang Allah adalah dalam hati manusia. Kerana tu Nabi SAW kata, Allah tak tengok rupa parah kamu. Allah dia tak tengok kepada longgokkan harta yang ada pada kamu. Allah tidak tengok kepada pangkat kedudukan yang ada pada kamu, kata Nabi. Tuan-tuan, tapi apa yang Allah Ta'ala nak pandang sangat ni? Tuan-tuan, kalau orang ni dia ada tujuan-tujuan yang lain. Katanya Al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, ketahuilah, dia telah pun membesarkan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, tetapi yang Allah Ta'ala tengok adalah hati kalian, kata Nabi. Wa a'malikum, tengok, Allah tengok nawaitu dulu, kemudian barulah Allah Subhanahu wa ta'ala tengok kepada apa yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia di sini dulu, dia adalah hati dulu, tawajuh dulu kepada Allah. Tuan-tuan, keikhlasan itu yang menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana itu masya-Allah, ulama kata, Imam Ibn Athaillah kata, orang yang melakukan amal kepada Allah dengan ikhlas, maka walaupun sikit, walaupun dia banyak kurang, dia terkurang banyak, tuan-tuan, tapi kerana ikhlas, maka nilaian dia begitu bernilai pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, subhanallah, kerana tu kata Nabi SAW, Nabi kata, lan tasubbu ashabi, Nabi kata, kamu jangan cerca, kamu jangan cela sahabat-sahabat aku, Nabi kata. Dan Nabi kata, kamu jangan cela, kamu jangan kata kepada sahabat-sahabat aku ni, kalaulah kamu menginfakkan harta walaupun sebesar gunung Uhud, besar kan, walaupun Nabi kata kamu sedekahkan, kamu infakkan sebesar gunung Uhud, tak dapat menyamai hanya dengan sebelah tamar yang dikeluarkan oleh para sahabat-sahabat aku, kata Nabi SAW. Allah, tuan-tuan, Nabi buat perumpamaan lagu tu. Kalau sahabat ni dia pergi sedekah sebelah ya tamar, kita sedekah dengan sebesar gunung Uhud, tuan-tuan, tak dapat menyamai dengan sebelah tamar yang dikeluarkan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, di mana letaknya? Di mana rahsianya? Tuan-tuan, rahsianya ada terletak pada apa dia? Al-ikhlas, iaitulah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tuan-tuan, kadang-kadang kita nak ikhlas ni dia payah juga, tuan-tuan. Kalau dia melibatkan infiradi, kalau melibatkan pada amal persendirian, yang tu mudah untuk kita ikhlas, boleh ikhlas, tapi bila mana dia melibatkan kepada apa? Mujtama', dia melibatkan kepada orang ramai, tuan-tuan, dia melibatkan habuan, dia melibatkan kepada peringatan, ini payah, yang ni payah. Kerana tu kata Nabi SAW untuk akhirnya, tuan-tuan, Nabi SAW pernah Nabi sebut, tuan-tuan, masa tu sahabat semua tengah duk berperang, tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat ni bila tengok ada di antara sahabat-sahabat yang gugur syahid di medan perang, tuan-tuan, mereka kata apa? Mereka kata, Allah, untungnya mereka tu mati sedang dalam keadaan berperang di jalan Allah Ta'ala.
Dan tuan, Nabi SAW kata apa? Rubba qatilin bainas saffaini. Nabi kata, ya, depa tu memanglah berjuang di jalan Allah. Nabi kata, ya, depa tu apa ni, angkat senjata. Depa tinggalkan tanah air. Depa tinggalkan keluarga. Ya betul. Tapi Nabi kata apa? Allahu a'lam biniyatihim. Tetapi Nabi kata, hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui bagaimana niat-niat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi mudah-mudahannya dalam tazkirah 30 minit kan, nama pun tazkirah 30 minit kan, santapan rohani 30 minit. Tahniah alhamdulillah, boleh puasa, majlis ilmu pun jalan terus, alhamdulillah. Banyak dah masjid-masjid yang duk buat lagu ni. Inilah dia pengisian imanan wahtisaban. Mudah-mudahan puasa kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ikhlas di dalam beramal kepadanya, dan juga mudah-mudahan kita semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat itu. Mudah-mudahan ada faedah yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.